Siapa yang belum ada lagi screwdriver Richard ni korang ambil sekarang tau. Sebab stok dah tak banyak dah ni. Yang ini memang betul-betul function. Korang tengok ni. Bila korang beli, korang akan dapat satu set macam ni. Keseluruhan mata dia ni ada 34 mata. So dia kira depan belakang lah. Contoh macam ni kan, aku keluarkan satu ni. Ni. Yang depan ni screwdriver Phillips, saiz besar sikit. Yang belakang ni saiz, yang belakang ni adalah jenis Allen key 3 segi. So, ini aku tunjukkan dengan korang. Sebab tu aku suruh korang ambil dan korang grab betul-betul. Ini adalah screwdriver Richard. Dia bukan screwdriver biasa-biasa. So maksudnya bila korang nak guna, korang tarikkan dia punya lock dia ke bawah, masukkan dia punya kepala Philip dia kat dalam ni. Okey, dah masuk. So kalau kau rasa nak pendek, kau tekan lagi. Kau rasa nak panjang, kau panjangkan lagi sikit. Dia maksudnya dia boleh panjang pendek macam tu. Okey, itu function yang pertama dia. Function yang kedua dia ataupun function utama dia, iaitu dia punya Richard. Nampak tak? Ini bukan rosak Ini bukan rosak. Ini adalah function Richard. So, bila aku lockkan dia ni ke belakang, maksudnya dia dalam keadaan forward, hanya untuk kunci saja. So, bila kita reverse, dia free. Ke depan boleh, ke belakang tak boleh. So, faham tak function Richard ni macam mana? Kalau tempat-tempat sempit, kau nak pusing 360 tak boleh, so kau kena pakai function Richard. So, untuk forward boleh, untuk reverse pusingkan boleh. Okay, nampak? Okay, tadi dia forward, sekarang dia dah boleh reverse pula. Yang best ni sekali, dia bukan boleh jadi Richard je, dia boleh jadi function biasa. Bila kita set tengah-tengah, so dia boleh jadi screwdriver biasa. Baik tak barang ni? Baik. Sebab tu aku cakap dengan korang, korang grab sekarang. Sebab kalau korang tengok dekat dalam beg kuning, korang pergi tengok dia punya stok dia sangat-sangat limited, stok dia dah nak habis dah. So jadinya barang ni pun tak mahal. So aku cadangkan, korang tekan beg kuning, lepas tu kau tekan apa kat situ? Pay ke buy ke apa? Buy, tekan buy. Lepas tu kau pilih nombor account kau nak bayar mana. Jangan pakai COD. Pakai je terus bayar terus. Okay, so jadinya yang ini aku recommendkan sangat-sangat. Kalau korang nak cari screwdriver yang kecil, yang compact, full dengan mata, korang ambil yang gini. Yang ini nak masuk dalam dalam seat kereta, seat motor pun muat, memang cantik. So aku tinggalkan kat dalam beg kuning, korang grab sekarang. Okay? Assalamualaikum.